Hai, bersama dengan Abang Guide. Okey, so hari ni Abang Guide nak bawa korang ke satu restoran yang sangat special. Ni memang tempat pilihan Abang Guide lah. Kalau kata Abang Guide nak makan ke, nak buat mesyuarat ke, mesti kat sini tempat yang Abang Guide akan pilih. Nah, restoran nasi Arab. So korang tahu kat mana? Abang Guide tunjuk. Kalau korang datang daripada Taiping ataupun Kemunting, korang mesti nampak sembok ni. Nama kedai dia Oasis. Okey, so suasana hari ni memang sangat ramai orang lah. Okey, Oasis. So korang boleh parking dekat sini, parking ni memang banyak, ataupun korang boleh parking dekat belakang sana. Suasana tempat duduk pun banyak. So korang boleh duduk table yang boleh duduk macam ni, ataupun korang nak duduk table yang ada kerusi dekat belakang tu. Ni suasana dia lah. Kalau kata dia buka waktu malam je. So kalau korang nak datang by group, so korang kena booking lah. Dia ada tempat seating kat dalam lah. Yang pedas tu apa dah? Kapsa. Okey. Order cup. So ni nasi dah sampai. Ni nasi yang Abang Guide order tadi. Korang tengok portion kambing dia. Ni tapak tangan lah. Kita tengok lah. Tu dia punya nasi. Ni ayam RM9, ni RM25. So ni lah portion dia. So korang jangan lupa follow TikTok Abang Guide untuk Abang Guide review banyak lagi tempat makan yang special untuk korang. Okay, makan dulu.